Assalamualaikum guys, welcome back. Dalam 2 minggu lepas kita terkejut sekejap sebab pihak berkuasa maklumkan yang diorang tengah kesan dekat mana keberadaan Namawi sebab dia disyaki ada kaitan dengan kes BUNUH, influencer terkenal Taiwan iaitu Iris Sheh. Tapi sehari je lah sebab lepas tu Namawi serahkan diri dekat balai polis yang mana sebelum tu dia maklumkan yang dia tak lari tapi sebaliknya dia ada dekat Johor sehari sebelum tu dan janji akan bagi kerjasama penuh pada pihak berkuasa berkenaan dengan isu ni. Aku difahamkan waktu tu Namawi sepatutnya direman 6 hari tapi polis extend tempoh tu. Dan sehari sebelum Namawi dibebaskan, Ketua Polis Kuala Lumpur ada maklumkan yang pihak PDRM tak jumpa sebarang lead ataupun petunjuk yang boleh dijadikan bukti mengatakan yang Namawi memang terlibat dekat dalam kes kematian Iris Sheh walaupun Namawi ialah orang yang terakhir yang ada dekat bilik hotel tu waktu Iris meninggal. Anyway, akhirnya Namawi buka mulut pasal isu ni lepas dia dibebaskan oleh pihak berkuasa yang mana ikut hantaran Namawi dekat Facebook, dia mengaku ini kali pertama dia kena reman dalam tempoh yang sangat panjang. Tambah lagi, dia sebenarnya trauma sebab ini kali pertama dia nampak orang meninggal depan mata. Tambah lagi trauma, ikut kata dia, sebab dia cuba sedaya upaya untuk selamatkan Iris tapi akhirnya dia sedar yang dia tak mampu nak buat apa-apa untuk mengubah kenyataan tu. Basically tu apa yang dia kata lah. Namawi juga ada berkongsi lah pengalaman dia kena reman yang mana ini apa yang dia kata. Lepas 9 hari dalam lokap, saya akhirnya keluar. Ini tempoh paling lama saya duduk dalam lokap. Campur hari kejadian, saya dah disiasat 6 pasukan polis berbeza. Setiap hari lebih 8 jam soal siasat, paling lama 15 jam. Dan disiasat oleh pelbagai unit dari Jabatan Siasatan Jenayah, bahagian siasatan khas di 9, unit lokap dan wangi, beberapa jabatan narkotik sampailah pasukan operasi khas dari IGP sendiri. Semua sudut disiasat, semua kenyataan diambil berulang kali dan pelbagai teknologi digunakan untuk faham apa sebenarnya berlaku sebelum kematian Sheh. Aku difahamkan yang pihak polis bebaskan Namawi sampai 26 November. Maksudnya sekarang ni dia kena standby. Dia kena on call, standby on call lah. Tak boleh nak ke luar negara, kena bersedia kalau kata dipanggil oleh pihak berkuasa anytime. Dan lepas 26 November, kalau tak ada keperluan, pihak berkuasa akan bebaskan dia sepenuhnya. Ataupun mungkin dia akan didakwa kalau kata adalah bukti baru yang akan lead kepada penahanan dia. Ataupun mungkin pihak berkuasa akan sambung jaminan yang bermaksud sama macam kau lah. Tak bayar PTPTN, tak bayar duit PTPTN tu, kau kena lepak dekat dalam negara dan tak boleh keluar. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Tapi aku tak rasa yang isu ni dia akan senyap macam tu je. Sebab kes ni dia melibatkan satu figure yang terkenal. Tambah pula dari luar negara, jadinya mungkin akan ada tekanan-tekanan dari ahli keluarga ataupun daripada pihak sebelah mendiang sampailah kita dapat tahu apa sebenarnya yang jadi pada Iris. Bahawa masa ni aku difahamkan yang pihak berkuasa tengah tunggu keputusan ataupun postmortem pasal punca pemergian Iris. InsyaAllah kalau kata ada update yang terbaru nanti aku akan kongsikan dengan korang. Dan akhir kata penonton, miang-miang daun keladi sampai tergaru sana sini depan kamera paling berani kena soal menggigil kaki. Dan kalau korang suka konten dia dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini portable vacuum paling function dari Kilat. Seriously aku cakap aku puas hati pakai portable vacuum ni. Yang mana kalau kata portable vacuum yang lain, kalau kata korang dah habis bateri dan semua kan, korang kena charge. Tapi dengan portable vacuum dari Kilat ni, yang bestnya sebab korang boleh tukar bateri dia. Dan selama aku dah pakai dalam 4-5 bulan ni, ini dah jadi vacuum favourite aku. Dia punya suction power pun memang kuat. Dan korang boleh guna sama ada korang nak guna dekat rumah ataupun dalam kereta. Korang boleh gunakan vacuum ni untuk korang sedut sama ada sampah kering ataupun sampah basah. Nak bersihkan dia pun senang. Satu lagi, yang bestnya, bateri dia ni korang juga boleh gunakan untuk dijadikan sebagai power bank.